Oh, tukar kerajaan. Tukar kerajaan, insya-Allah minyak akan turun. Saya nak bercakap pasal isu yang di mana hari ini saya tak fahamlah, masyarakat kita ni kadang-kadang jadi pelik kan. Jadi pelik dan kadang-kadang saya nampak ramai je masyarakat yang bertindak waras dan mempunyai fikiran yang positif. Tapi ada sebahagian kecil masyarakat, bukan sebahagian kecil, ada setengah-setengah individu ni yang di mana cuba mencetuskan satu perkara yang kadang-kadang contoh sekarang ni berlaku perang perang di antara Iran, jangan juga perang ke atas Iran dan Amerika, maksudnya Zionis Israel semua ni lah. Bila berlaku peperangan, bila berlaku kenaikan harga minyak, jadi ramai yang buat pendirian, bukan ramai lah, sebahagian individu yang kadang-kadang saya rasa macam tak make sense bila bercakap, oh tukar kerajaan. Tukar kerajaan, insya-Allah minyak akan turun. Tukar kerajaan, minyak akan selesai. Sebenarnya macam ni, saya pertama saya bukan pemimpin parti, saya bukan penyokong parti, saya bukanlah pemimpin dalam politik, saya bukan menyokong mana-mana politik, saya aktivis. Jadilah orang yang bijak sebab dia macam ni, bila berlaku perang, jadi mana-mana negara, walaupun negara kita menghasilkan minyak, kita kena faham, memang betul negara kita menghasilkan minyak. Tapi bila berlaku peperangan, dia dia akan mengakibatkan negara-negara seluruh dunia akan menghadapi krisis ini. Jadi sebab itu saya rasa bila ada komen yang kata kita kena tukar kerajaan ni, saya nak tanyalah. Daripada dulu dah kerajaan yang terdahulu sejak daripada merdeka sampailah hari ini, kita dah Perdana Menteri yang ke-10. Setiap kali berlaku apa-apa masalah, apa-apa isu, mesti kita minta tukar kerajaan baru, minta Perdana Menteri baru. Jadi saya rasa benda itu bukanlah solusi untuk menyelesaikan masalah yang telah masyarakat telah hari ini mengalami. Dia boleh, kita kena boleh faham penindasan dan juga kesusahan. Penindasan ni apa? Yang menindas, orang yang berkuasa menindas orang yang lemah, ataupun orang yang kaya menindas orang yang miskin. Itu penindasan. Tapi kalau kesusahan, sekarang yang kita sedang melalui adalah pandemik kesusahan. Kerana apa? Krisis peperangan dunia menyebabkan kita berlakunya kesusahan ni. Kita kena buat persiapan. Kita kena siap siaga untuk menghadapi satu krisis ekonomi yang sangat berat. Dan saya yakin ini akan jadi lebih teruk lagi daripada COVID. Kita faham COVID tu pun dah rasa, ya Allah, susah sangat-sangat. Ini akan menghadapi mungkin 2 kali ganda. Jadi sebab itu sebenarnya apa yang kalian kena usulkan adalah kepada kerajaan, apakah cara mekanisme untuk menghadapi masyarakat yang sedang susah. Dia 2 benda tu, penindasan dengan kesusahan. Jadi hari ini saya tak, kalau kalian rasa kalian ditindas, pergilah buat laporan. Tapi kalau kalian rasa kalian dalam kesusahan, minta solusi kepada kerajaan. Yang di mana contoh, bagaimana untuk mengeluarkan caruman KWSP untuk memastikan mungkin setiap bulan boleh keluarkan lebihan setiap orang RM500, RM1,000. Sebab jangan bagi keluar sedebu. Maksudnya kita kena bagi solusi kepada kerajaan untuk memikirkan maslahat rakyat yang hari ini akan menghadapi krisis ekonomi yang sangat berat. Tak guna pun kalau duit ada kat dalam bank, tak guna pun duit kalau ada dalam KWSP, tapi kalau hari ini ada yang mati kelaparan. Sebab tu saya bagi tahu, saya bukanlah penyokong parti, tapi orang akan kata, oh kenapa Yusuf Azmi cakap ni, sokong parti ke? Tak. Saya bercakap tentang bagilah solusi kepada kerajaan. Berilah cadangan kepada kerajaan. Sama je saya bagi tahu, siapa-siapa yang memerintah, kalau mereka membawa ideologi yang baik, akan dapat kebaikan. Dan kelemahan itu adalah pemerintahan daripada sejak kemerdekaan sampai hari ini, dah 10 Perdana Menteri, mesti ada kelemahan. Ada orang ada kelemahan macam ni, ada orang ada kelemahan macam ni, ada orang kelebihan macam ni, ada orang. Cuma yang saya nampak hari ni, kita kena cari titik persamaan untuk membangunkan masyarakat untuk menghadapi krisis kesusahan masyarakat tu. Sebab itu saya nampak ini antara solusi yang saya nampak adalah kerajaan kena cuba untuk bincangkan perkara ini dan laksanakan perkara ini adalah berkaitan dengan caruman KWSP dapat dikeluarkan setiap sebulan. Mungkin bagi yang gaji rendah ini, yang memang pendapatan rendah ini, B40 ini, mungkin boleh keluar RM500 ke RM1,000 setiap bulan
Maksudnya ada cara pengeluaran yang jelas, betul, ikut SOP yang betul, maka setiap bulan dia dapat keluarkan RM1,000. Sekurang-kurangnya membantu dan menyelesaikan masalah rakyat tu. Sebab hari ni rakyat memang tengah susah. Lagi-lagi kita tahu krisis berkenaan minyak ni. Dan dalam hal ni saya tak salahkan Perdana Menteri, saya tak salahkan kerajaan sebab hari ni perang. Bila berlaku perang, memang ini akan berlaku. Kita akan lihat bagaimana dolarnya akan jatuh. Kita akan tengok macam mana emas semakin meningkat. Kita akan tengok macam mana dunia pasaran barangan asas ni akan melambung-lambung meningkat-meningkat kerana berlaku tentang uh, penyekatan tentang ekspor barang-barangan yang melibatkan barangan-barangan asas ni. Sebab tu saya bagi tahu cadangan pertama saya, cari solusi bagaimana nak keluarkan KWSP kepada rakyat yang berada dalam B40. Jangan cakap B40. Golongan yang berkemampuan pada sekarang ni memang pandemik yang kesusahan. Jadi mereka ini mungkin dilahirkan dengan stage level yang berbeza. Kalau dia punya KWSP ada dalam bank RM500,000. Apa salahnya dia keluar setiap bulan RM5,000? Contoh. Setahun dia keluar RM60,000. Tak ada masalah. Kita jangan fikirkan tentang bagaimana dia menghadapi di zaman kesusahan, di zaman usia tua. Kita takut dia tak sampai. Saya takut dengan keadaan krisis kesusahan yang berlaku disebabkan perang ini, saya takut mereka tak dapat capai. Dan kita tak nak berlaku kepada masyarakat, dahlah susah, tiba-tiba dah tak ada jahala tuju. Ada yang pergi merompak, ada yang pergi meminjam duit daripada orang yang tidak bayar, pinjam alung, macam-macam benda. Dan saya melalui benda tu juga. Yang di mana bila kita ada krisis ekonomi yang sangat berat, kita akan mencari jalan, cari solusi. Kadang-kadang kita bayar orang, orang tak bayar kita. Jadi kita tak mampu bayar orang dan sebagainya. Jadi benda ini saya harap kalau boleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk lihat perkara ini. Fokuskan pada bagaimana menghadapi krisis peperangan yang sedang berlaku ini dan menyebabkan rakyat melalui krisis kesusahan. Saya tak nampak kerana kerajaan hari ini rakyat susah. Tak. Saya nampak hari ini yang akan mereka hadapi ini, pandemik kesusahan ini jauh lebih berat ketika kita hadapi sewaktu COVID. Sewaktu COVID, kita masih boleh berniaga tapi dalam keadaan online dan sebagainya. Kita sedia maklum boleh. Tapi harga barang pada ketika itu dan pada ketika ini sangat berbeza. Too much different. Dia duduk kepada different stage of level harga. Jadi saya nampak perkara pertama, tolong fikirkan solusi untuk pengeluaran KWSP. Bagi saya kerajaan tak perlu memikirkan tentang maslahat mereka pada di usia tua. Saya cakap terus terang, kalau diorang ni jenis memang tidak tahu menguruskan kewangan, jangan cakap pada usia tua. Pada usia tua tu nanti tepat umur 55 tahun keluar duit KWSP hari ni, 2 minggu habis. Sama je. Sebab berikan kepercayaan kepada mereka dan itu duit mereka. Berikan kepercayaan mereka untuk menguruskan kehidupan mereka. Sebab krisis ekonomi yang akan berlaku dan juga krisis kesusahan rakyat yang akan berlaku pada masa akan datang tak lama lagi ni akan sangatlah menderita. Sebab tu saya minta kepada kerajaan, please do something sebab saving yang ada kepada B40 ni hanya KWSP, tak ada tempat lain. Hanya daripada duit EPF saja mereka mampu untuk survive. Kita sedia maklum sekarang ni harga saya baru-baru ni saya pergi semalam. Saya cek baru naik minyak beberapa hari lah saya ingat. Harga barang terus dinaikkan. Bahan mentah melonjak tinggi harganya. Jadi hari ni faham kan, kalau gaji mereka 2,000, kalau sebelum ni mereka boleh belanja contohlah 2 minggu, mungkin akan jadi seminggu lebih. Ataupun yang boleh belanja sebulan akan jadi setengah bulan. Jadi benda ini bukan main-main. Ini ada benda yang sedang dihadapi oleh rakyat. Jadi saya nampak kerajaan untuk memuaskan hati semua pihak tak boleh. Berikan solusi. Ini solusi kami. Ini solusi yang saya nyatakan, yang saya cadangkan. Dan laksanakan perkara itu, bantu rakyat. Jadi itu cara yang paling berkesan. Dan sebab saya memang nampak dan saya mengikut pada kajian daripada rakan-rakan daripada pakar ekonomi cakap, memang kita akan, sebab tu saya nampak usulan yang dibuat oleh kerajaan, work from home tu ada sebab. Kenapa kerajaan buat work from home? Sebab kerajaan dah nampak setengah, bukan semua tempat lah. Bukan semua negeri lah. Bukan semua kerajaan negeri lah. Ada setengah-setengah tempat lah. Ada setengah-setengah daerah lah yang dilakukan. Kenapa? Sebab kerajaan cuba untuk menampung dan juga mengurangkan bebanan-bebanan yang akan dihadapi oleh masyarakat yang khusus bekerja di penjawat awam. Kalau kerajaan boleh memikirkan ke arah sehingga ke tahap itu,
untuk yang bekerja sebagai penjawat awam. Bagaimana dengan masyarakat yang bekerja di syarikat swasta? Bagaimana mereka yang hari ini, kalau kita sedia maklum, kami ni sendiri yang boleh dikatakan kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, duit hari ni dapat pun bayar sewa, bayar gaji dan sebagainya. Jadi sebab tu saya nampak, please buka ruang, laksanakan perkara ini, bincangkan perkara ini dalam kabinet untuk mereka boleh mengeluarkan KWSP setiap bulan. Setiap bulan dengan kadar yang sesuai kepada gaji mereka. Kalau mereka punya simpanan KWSP ada RM100,000, why not dia orang keluar setiap bulan RM1,000? Saya nampak mereka ini diberi kelulusan berdasarkan peratusan. Peratusan, contoh, kita benarkan mereka mengeluarkan sebanyak 40% daripada KWSP milik mereka, tapi secara bulanan. Selama berapa tahun? 2 tahun, 3 tahun. Jadi ini perkara yang saya nampak kerajaan tidak akan rugi buat benda ini, dan percayalah, saya kata rakyat akan bergembira. Tak guna kalau berlaku kesusahan, rakyat tidak dibantu dengan duit mereka sendiri. Jadi itu cadangan saya dan saya harap dapat dilaksanakan dengan kadar yang segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.